Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimahullah ta'ala fi kitab tasawwuf yang di atas. Bermula yang kedua artinya kelebihan orang yang mengajar akan dia, yaitu sabda Nabi SAW bagi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, "Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am." Artinya sesungguhnya bahawa menunjuk oleh Allah dengan sebab engkau akan seorang laki-laki, iaitu terlebih baik bagi engkau daripada beberapa unta yang merah. Meriwayatkan ini hadis oleh Bukhari dan Muslim, dan pada riwayat Imam Ahmad, iaitu terlebih baik daripada dunia dan barang yang di dalamnya. Mari kita dalam mukadimah kitab ni menceritakan tentang kelebihan ilmu. Jadi dalam tajuk kelebihan ilmu ni, dia ada beberapa. Pertama, kelebihan ilmu. Kedua, kelebihan orang yang mengajar, yang belajar ilmu. Yang ketiga, kelebihan orang yang mengajar ilmu. Jadi kelebihan orang yang belajar dah habis, kita masuk kelebihan orang yang mengajar. Kata Abu Darda dalam satu kata-kata dia kata kun aliman atau muta'alliman atau mustami'an. Jadi kamu orang alim, kamu ada ilmu, kamu mengajar. Atau muta'alliman, atau kamu jadi orang yang belajar, ada ilmu belajar. Atau mustami'an, ataupun kamu jadi orang yang mendengar. Wala takun rabi', jangan jadi orang yang keempat. Ada ilmu tak mau mengajar, tak ada ilmu tak mau belajar, tak mau mendengar. Jadi golongan yang keempat ni patah halukah, kamu binasa. Binasa dunia dan akhirat. Kebinasaan di dunia ini, dia hidup dengan tak beragama, dia tak faham agama, dia tak kenal Tuhan dia tak kenal macam mana cara-cara beribadat kepada Tuhan dia, bagaimana nak jaga hati dia, akhlak dia tak tahu sebab tidak ada ilmu. Jadi di dunia dia rosak, di akhirat dia lagi teruk. Ini bahaya. Jadi kita jadilah antara orang-orang ini. Ada ilmu kita mengajar, ada sikit kita mengajar sikit, ada banyak kita mengajar banyak. Ini kita nak perkatakan tentang kelebihan orang yang mengajar, ya, iaitu sabda Nabi SAW bagi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Satu hari Nabi berkata kepada Sayyidina Ali, Nabi kata apa? La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Sesungguhnya dengan sebab engkau, seseorang itu mendapat hidayah, mendapat petunjuk. Kamu dakwah orang, kamu ajak orang, kamu ajar orang, orang itu dapat petunjuk daripada Allah Ta'ala, dapat hidayah. Nak bagi hidayah ni Allah, kita jadi penyebab orang dapat hidayah. Maka kata Nabi, khairul lak, itu lebih baik bagi engkau min humrin na'am, daripada unta merah. Unta merah ni tunggangan di zaman Nabi yang paling digemari oleh orang, oleh sahabat-sahabat ketika itu. Siapa ada unta merah, kenderaan unta merah, kira ada AL. Lah ni panggil apa? Kenderaan mewah. Yang amat digemari oleh sahabat-sahabat. Dapat unta merah ni, kira ada unta merah sebagai tunggangan tu, kira hebatlah. Dia orang yang hebat, orang yang berada, orang yang kaya. Jadi maknanya nak sebut, walaupun kamu lebih suka unta merah, tapi ada benda yang patut kamu lebih suka, iaitu mengajar orang, berdakwah kepada orang. Dengan sebab kamu orang dapat petunjuk.
Dalam hadis yang lain Nabi kata ada alal khairi kafa'ilih. Orang yang menunjukkan jalan kebaikan macam dia buat. Tuan-tuan ajak orang semayang, orang tu semayang. Tuan-tuan dapat pahala macam dia semayang. Dakwah dia mengajar dia ketika dia semayang, kita pun dapat 10 juga. Ini kata 10 bagi 2 dapat 10. 10 bagi 2 dapat 10. Kita 10 bagi 2 dapat 5 atau orang 5. Nah, tapi ini dah. Dia 10, kita 10. Dapat macam tu juga pengajaran pahala. Nah, lagi ramai anak murid kita, lagi ramai kita dapat pahala. Lagi banyak orang kita dakwah, lagi banyak kita dapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kelebihan itu. Artinya sesungguhnya bahawa menunjuk oleh Allah. Allah bagi petunjuk, Allah bagi hidayah dengan sebab engkau. Sebab kita orang tu dapat hidayah, dapat petunjuk. Akan seorang laki-laki itu lebih baik bagi engkau daripada beberapa unta merah, beberapa ekor unta merah. Nak sebutnya besarlah ganjaran pahala. Itu ulama-ulama dulu dia mengaji di Mekah, Madinah gitu-gitu. Dia balik kampung dia buka pondok dia mengajar. Sebab dia tahu kelebihannya. Dan lebih hebat lagi orang mengarang kitab. Untuk guru banyak dia karang kitab. Dan kitab tu dibaca orang sampai bila-bila. Dan sekarang ni contoh kitab Sahih Salikin dikarang oleh Syekh Abdul Samad Al-Kalibani. Kitab asalnya Ihya Ulumuddin dikarang oleh Imam Ghazali rahimahullah taala. Boleh dikatakan masjid-masjid, surau-surau, pondok-pondok, pusat pengajian semua baca kitab ni. Jadi seolah-olah Imam Ghazali itu masih hidup dan sedang memberi nasihat-nasihat berguna kepada kita. Jadi pahala itu terus mengalir kepada beliau. Walaupun beliau dah baca ribu tahun. Sebab itu tuan-tuan kita buat kebajikan. Walaupun orang kata sedekahul jariyah. Sedekah jariah ni biasanya dikaitkan dengan pembinaan bangunan kekal. Buat masjid, buat sekolah, buat pondok, buat tahfiz, buat ini. Tapi ada ulama kata mengajar itu juga sebagai sedekahul jariyah. Sebab dia mengajar orang. Dia mati, orang itu hidup, orang itu beramal dengan ilmu yang dia ajar. Maka sedekah itu terus, pahala itu terus mengalir walaupun dia dah mati. Sebab tu, habis aku ni bukan ulama, tak dapat dah bahawa tu. Pasal kau tak dapat? Dia ada ilmu banyak-banyak lah tuan. Belajar ilmu tajwid. Walaupun kita mengajar budak baca muqaddam, baca iqra. Saya dulu ni ada guru kampung namanya Haji Said. Dia ni asal Arab Yaman. Dia kecil-kecil dulu ni, bapa angkat dia ambil dia, masa pergi kerja haji buat balik naik ke Malaysia. Malaysia mengaji Quran kat dia. Kan, isteri dia nama Mak Halimah. Ngaji Quran biasa dia. Tajwid sikit-sikit dia. Saya bila saya ceramah sekarang baca Quran. Saya akan sebut ayat Quran. Macam mana saya boleh baca Quran? Dia lah ajar saya. Dia dah mati lama dah. Pahala dia terus mengalir. Jadi kita buat kebajikan, buat baik. Adal alal khairi kafa'ilih. Tanpa tunjuk jalan kebajikan macam dia buat. Kalau kita tak pandai mengajar, kita ajak dia, kita dakwah dia. Dia lah di surau, kita dah tua. Kita kena dosa. Asyarru alal khairi kafa'ilih. Orang menunjuk jalan kejahatan macam dia buat. Itu nama dosa kiri. Dosa kiri apa? Kita dah mati tak berjudi. Dia judi, kita dapat dosa. Sebab dengan sebab kita. Sebab itu kita ajaklah orang buat baik. Masya Allah. Itu riwayat Bukhari dan juga Muslim. Ya, Sayyidina Ali cerita hadis ni. Meriwayat mereka kata akan ini hadis oleh Bukhari dan Muslim. Dan pada riwayat Imam Ahmad ada hadis yang pokok, tetapi diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Tapi belah hujung tu dia bunyi lain. Bukan ada kontradik tak. Nabi banyak cakap. Banyak ada hadis dia. Kadang-kadang cakap begini, kadang-kadang dia cakap begini. Kan? Itu dalam riwayat Imam Ahmad, iaitu Nabi kata terlebih baik daripada dunia dan barang yang di atasnya. Itu khairul laka minad dunya wa ma fiha.
Jadi dengan sebab kamu orang dapat petunjuk, maka Nabi kata lebih baik pada dunia dan isinya. Tak dapat kita nak nilai lah dunia ni. Harta benda dunia berapa banyak nilai lah. Tetapi dengan sebab kita orang yang dapat petunjuk, itu lebih baik lagi. Kerana harta benda dunia ni tuan, saya mengaji ekonomi tu. Dia ada nilai faedah sampai tu peringkat habis dia. Contoh makanlah, kata makan derian. Macam mana sup dia? Ini ekonomi saya mengaji tahun 75 lah. Sekarang saya tak faham lah macam mana dia cara kan. Saya ambil SPM tahun 75. Dapat pusat. Enggak? Mengikut ekonomi tu, kita makan durian sebulan sedap. 2 bulan mungkin dia naik 2 gram lagi sedap. 3 bulan lagi sedap. Tapi masuk 4 bulan dia mula menurun. Dia punya sup dia tu, dia punya kesedapan tu makin menurun. Makan 10 bulan terbuntah tu. Nak makan banyak mana, berapa biji durian kita dimakan di dunia ni. Tapi di akhirat tuan, dia graf dia tahu naik ya. Lagi makan sedap. Lagi naik. Tak pernah turun graf dia tu. Itu akhirat. Jadi nak banding, memang tak boleh banding. Tak boleh kita nak banding. Tak boleh banding. Seorang lelaki contoh, dia kahwin paling banyak berapa? 4. Tapi di akhirat, dia kahwin 70. Tuan-tuan nak bayar macam mana? Kita pun tak hati nak bayar. Macam mana kekuatan seorang lelaki itu di akhirat itu. Punya hebat. Sampai boleh kahwin 70 orang. Lepas tu isteri dia pula tak berak, tak kencing, haid, tak ada nipah, tak ada. Kentut pun tak ada. Kita tak bayar macam mana? Yang tak boleh terfikir di akal, tak boleh nak sebut dengan lidah. Mana keelokan, kehebatan di akhirat besok. Jadi marilah sama-sama kita rebut. Makna kata untuk kemenangan kita di akhirat insya-Allah. Ya, itu dia. Qala musannif rahimahullah ta'ala, itu hadis yang pertama. Ya. Dan lagi kata musannif rahimahullah ta'ala, sabda Nabi SAW, majlisu fiqhin khairuna ibadati sittina sana. Bermula satu duduk bagi orang yang faqih pada menghasilkan satu ilmu yang memberi manfaat akan akhirat, iaitu terlebih baik daripada ibadat yang sunat 70 tahun. Yang ini Nabi nak buat perbandingan tuan-tuan. Dua-dua baik. Mengaji pun bagus, beribadat pun bagus. Kalau kita baca kelebihan ibadat sunat, memang bayang tarawih begini, bayang lepas isyak begini, bayang doa begini. Tak dapat kita nafikan tentang kelebihan beribadat tu. Kalau kita baca Quran tuan-tuan sekalian, kalau kita baca Quran, makna kita kata dalam sembahyang, man qara Qur'ana wa huwa qa'imun fi shalah. Siapa yang baca Quran ketika dia berdiri dalam sembahyang, maka ganjaran pahala tuan-tuan mi'atu hasan, 100 pahala. Satu huruf bikulli harfin, satu huruf 100 pahala. Kalau baca dalam sembahyang, ketika berdiri, kita sembahyang duduk, baca Quran dalam sembahyang, kita duduk, satu huruf, maka makna kata pahala 50. Kita baca Quran di luar sembahyang, sedangkan kita berwuduk, satu huruf 25. Kita baca Quran di luar sembahyang dengan tidak berwuduk, satu huruf 10. Ini antara cerita-cerita kelebihan. Tetapi jika dibandingkan dengan ilmu dalam hadis ini, menuntut ilmu itu lebih afdal daripada beribadat. Apa Nabi kata? Majlis fiqh. Satu majlis fiqh. Kita duduk bersama-sama ulama fiqh, ulama fiqh. Ulama yang mengajar ilmu fiqh. Dia belajar apa-apa, dia mengajar bab sembahyang. Kita dengar kuliah maghrib tentang berkaitan dengan hukum-hukum sembahyang. Maka kata Nabi, khairun, itu terlebih baik. Ibadati sittina, dia kata, makna kata sana, sampai 70 samanya. Lebih baik pada 70. 70 makna kata 70 tahun ibadat. Beribadat 70 tahun dengan duduk satu ketika dalam majlis fikih ulama fiqh, lebih baik duduk majlis ulama fiqh.
Pasal apa tuan-tuan? Kadang-kadang kita duduk dalam majlis ilmu ni, kita dapat tahu di mana tak betulnya kita. Banyak orang tuan-tuan sekalian, bila dia baca doa iftitah, dia baca Allahu Akbar kabira. Sebenarnya Allahu Akbar kabira, roh itu dia tak mati. Tuan-tuan tak payah kita bukalah kitab berkaitan bacaan doa iftitah. Kita baca Allahu Akbar kabira. Sebenarnya Allahu Akbar kabira, roh itu hidup, ada koma, ada bagi depan dia. Bila kita mengaji, oh gitu ke? Baru dia tahu. Jadi dia boleh berbetul. Yang tak betul tadi, bila kita baca tak betul, tak ada lah pahala. Kalau kita baca betul, ada pahala. Dengan dia duduk majlis ilmu tu, dia dapat berbetul. Kadang-kadang kita tak sedar tuan-tuan, perkara yang membatalkan sembahyang kita. Contoh, itu ibu saya yang masih hidup, Tok apa Ustaz Awang Pondok Lanang. Saya mengaji dengan dia masa saya berumur 25 tahun dulu. Saya ingat sampai sekarang dia pesan. Dia kata, kita angkat tangan ni, angkat tangan ketika sembahyang. Dia ada 4 tempat saja. Ni, dia kita angkat tangan. Dia ada 4 tempat. Nah, mana tempat dia? Takbir ihram, Allahu Akbar. Tu. Kita angkat tu bagi betul lah, baru dapat pahala. Sekira-kira ibu jari ni bawah telinga ni. Ujung jari ni di atas, sekira-kira lah. Bukan suka-suka, itu dah ayat lah. Lebih kurang, sekira-kira. Oh, kena macam ni tuan-tuan. Tapak tangan menghadap kiblat. Jangan baca Ultraman tu. Ini bukan ayat tu apa. Ultraman ke apa. Buat betul-betul. Jangan macam ni tuan. Allah. Tangdi ya. Angkat lelah. Nombor 1 ketika takbiratul ihram. 1. Yang kedua ketika tuan-tuan nak turun rukuk. Kita berdiri betul, kita nak rukuk. Allahu Akbar, nak turun rukuk. Itu disunatkan angkat tangan. 2. Ketiga tuan-tuan bangkit daripada rukuk nak i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Itu nombor 3, disunatkan angkat tangan. Yang keempat tuan-tuan bangun daripada tahiyat awal. Semua sembahyang ada tahiyat awal kecuali sembahyang subuh. Yang lain semua ada tahiyat awal. Zuhur, Asar, Maghrib, Isya. Ini semua ada tahiyat awal. Tuan-tuan duduk rakaat kedua, tuan-tuan nak diri masuk rakaat ketiga. Disunatkan angkat tangan. Tempat lain tak ada. Tempat lain tak ada. Bila tempat lain tak ada, kita buat tuan-tuan bukan pada tempatnya. Itu namanya perbuatan sengaja, bukan perbuatan sembahyang. Bila bergerak 3 kali berturut-turut, kesan dia boleh batal sembahyang. Dia rakaat pertama, bila kedua dipangkat tangan. Rakaat ketiga, nak naik rakaat keempat, dia angkat tangan juga. Itu bukan perbuatan sembahyang. Tangan ni tuan-tuan anggota berat. Jari tak apa, tuan puisi dah 100 kali. Tapi tangan ni anggota berat. Ditimbangi. Angkat tu 2, jatuh 2. Dia jadi 4. Itu kita bimbang. Bila kita tahu, kita pun tak buat. Terpelihara sembahyang kita dengan sebab ilmu yang kita dapat dari ini. Jadi kalau kita sembahyang, tapi kadang-kadang boleh batal sembahyang kita. Bakal letih ya, malam-malaman. Kita mengerjakan solat, sedangkan solat kita itu tak betul. Contoh, yang lebih malam tuan-tuan ada orang baca. Bacaan tu kena muhasabah. Tuan-tuan baca doa iftitah. Allah akbaru kabira walhamdulillah katsira subhanallah bukratan wa asila wa jat wa jalil ladzi fatara samawati wal ardi wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kadang-kadang dia tertukar tuan-tuan. Tengah-tengah tu, wa ma ana minal musyrikin. Aku bukan orang musyrik. Ujungnya, wa ana minal muslimin. Aku ni orang Islam. Kadang-kadang tertukar tuan-tuan. Wa ma ana minal muslimin. Aku ni bukan orang Islam. Aku dah. Payah buat faham bukan Islam. Wa ana minal musyrikin. Aku ni orang musyrik. Aku dah. Dia. Kadang-kadang terbalik tuan-tuan. Sebab tu elok sangat kita hadir majlis ilmu untuk membetulkan balik apa nama ibadat kita. Ada orang ambil uduk tuan-tuan.
Dia ambil uduk tentang tumit dia duduk atas sini. Dia jual berang, sedangkan sumit tak basah. Kesannya bila uduk tak sah sembahyang. Ada orang ambil uduk tentang dia nak basuh tangan atas situ. Macam contoh. Dia cedok air, dia buat macam tu. Air tu baru sampai sini, dia tepak lah. Bila dia tarik tuan-tuan, sini kering. Tak basah siku dia. Jadi benda-benda ni semua kita hadir. Dan biasanya ustaz-ustaz yang mengajar tu dia akan tekan perkara-perkara yang maknanya yang selalu diamal oleh orang yang tak betul. Umpama muslimat. Muslimat dia ada nisab benda. Dia panggil bulu pipit. Bulu pipit tu tumbuh kawasan muka. Di sini kawasan muka. Jadi bila basuh muka, dia kena basuh bulu-bulu tu sekali. Tapi ada seorang muslimat dia ambil bulu pipit tu dia sangkut kat telinga. Bila ada basuh, dia basuh perlu bulu pipit dia. Bulu tu dia tak basuh, maka basuhan tidak sah. Basuh muka tak sah. Jadi banyak cerita lah. Cerita banyak lagi habisnya. Tapi maknanya nak bagi tahu menuntut ilmu tu lebih afdal daripada beribadat. Bukan mana ibadat tak afdal dah. Ibadat pun kita. Tetapi jika dibandingkan kedua ni, maka menuntut ilmu lebih utama. Kata Nabi SAW dalam satu hadis yang serujuk dalam kitab Minhajul Abidin, Nabi kata, al-ilmu imamul amal wal amalu tabi'uhu. Ilmu itu imam bagi amal, dan amal itu makmum dia, mengikut dia. Dibandingkan ilmu dengan amal, macam makmum dengan imam. Imam di depan, makmum akan ikut imam. Amalan kita ikut ilmu. Kalau kita ada ilmu, maka kita beramal berpadukan ilmu. Kalau kita tak ada ilmu, maka kita beramal berpadukan. Tak tahu. Sebab itu perlu kepada ilmu. Pentingnya ilmu. Hingga disebut oleh Nabi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu daripada buaya sampai dia akhirat. Jangan kita dah ada ilmu, kita sangka tak payah mengaji. Yahudi pandai tuan. Dia letak dia letaklah MA, BA, doktor macam-macam. Satu orang tu dia dapat PhD bidang ilmu agama. Jadi dia sangka dengan sebab doktor yang dah ada tu dia dah cukup. Dia dah cukup, tak perlu lagi mengaji. Bahkan sampai kadang-kadang dia merendah-rendahkan pandangan orang lain. Mana ada tuan-tuan, ilmu ni mengaji macam mana pun memang tak cukup. Tanda kata ilmu kita bermanfaat, lagi mengaji kita rasa lagi kurang ilmu kita. Seperti mana kata pepatah orang tua, jadi macam padi, lagi berisi lagi tunduk, Jangan macam lalang. Ego, ada ilmu sikit dia ego. Dia bisi-bisi tuan. Macam air lah dalam tok. Kalau air tu penuh dia tak berkocak tuan. Yang berkocak di sini dia ada sepatu ya. Dia bisi lah bergubung-gubung. Dia budi pandai. Dia letak title dia. Seolah kita rasa kita dah doktor dah cukup. Imam Ghazali ni mana ada doktor? Imam Syafi'i, Imam Hanafi, semua anak ni main hebat. Orang tak panggil dia pun doktor. Tok Guru saya tuan-tuan, Tuan Wan Ibrahim, dia mengaji dari lepas. Dia di kampung di Kedah Ustaz. Dia mengaji, dia mengajar. Waktu tempat dia mengajar. Dia ada pondok dia. Tapi dia ada hari mengaji dia. Setiap hari Rabu dia pergi mengaji dengan Tok Guru dia. Dekat dengan Pok Diang sana. Dia pergi mengaji. Dia tanya dia Tok Guru dah ahli mengaji lagi. Dia kata itu habat mengaji. Yang saya mengajar ni habat mengajar. Kita kena ambil semua habat kelebihan. Kita macam kita jadi orang yang tawaduk, merendah diri. Macam ulama-ulama dulu. Kadang-kadang dia merendah diri dengan anak murid dia. Macam berlaku khilaf di antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ni dia mengaji dengan Imam Malik. Imam Syafi'i berasal dari Mekah. Dia pergi mengaji dengan Imam Malik di Madinah. Masa dia pergi mengaji itu umur dia lebih kurang 9 tahun. Duduklah sana dia duduk lama juga lah mengaji Imam Malik. Sehingga tuan-tuan dia boleh hafal kitab Imam Malik, kitab Mawqaf Imam Malik. Berlaku satu masalah fikir itu tuan-tuan. Bagaimana satu orang rujuk kepada Imam Malik. Dia pergi jumpa Imam Malik. Dia kata, Tok Guru, saya ni terlepas cakap kepada isteri saya. Saya kata ke isteri saya,
Kalaulah bulan tu cantik pada muka jatuh talak. Kalau bulan dia lawa pada muka isteri dia kata jatuh talak. Pasal dia cakap tu bulan gelap. Malam tadi tu bulan terang. Malam 15 bulan purnama cantik lawa. Jatuh tak jatuh talak isteri saya tu. Imam Malik kata jatuh. Sebab kamu yang kata sendiri. Kalau bulan lebih cantik pada muka isteri kamu, jatuh talak. Kamu sendiri mengaku bulan lebih cantik pada isteri kamu, jatuh talak satu. Dia kata terima kasih. Dia pergi jumpa Imam Syafi'i. Syafi'i masa tu baru umur 12 tahun. Imam Syafi'i kata tak jatuh. Sudah. Tok guru kata jatuh, anak murid kata tak jatuh talak. Khilaf antara guru dan murid. Kalau ditanya Imam Syafi'i, kenapa tak jatuh talak? Kata Imam Syafi'i, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kata Allah, kami jadikan manusia itu secantik-cantik kejadian, sesegak-segak makhluk. Makhluk yang paling cantik, paling lawa, paling elok, manusia. Berarti bila-bila pun isteri kamu lebih cantik pada bulan. Sudah. Dia baca balik jumpa Imam Malik. Dia kata Tok Guru Syafi'i kata tak jatuh talak. Imam Malik tanya pasal kenapa dia kata tak jatuh? Sebab dia kata laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Masya-Allah, kata Imam Malik. Lain kali kalau kamu ada masalah agama, kamu tanya Syafi'i. Allah dah buka pintu hatinya luas-luas faham ilmu-ilmu agama. Itu cara-cara ulama dulu saling hormat, menghormati. Contoh saya nak tunjuk tuan-tuan. Berkaitan ayat, berkaitan wudu. Allah berfirman, "Idza qamtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq, famsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn." Bahawa beriman bila kamu nak mengerjakan solat, kamu ambil wudu. Cara dia macam mana? Faghsilu wujuhakum, basuh muka kamu. Wa aydiyakum ila al-marafiq, basuh tangan sampai situ. Famsahu bi ru'usikum, sapu kepala kamu. Wa arjulakum ila al-ka'bayn, basuh kaki kamu hingga 20 lali. Soal sapu kepala. Famsahu bi ru'usikum. Bi itu ru'us itu kepala, bi ru'usikum. Bi itu apa makna? Kata Imam Syafi'i, bi ru'usikum, sebahagian kepala kamu. Jadi kita ambil air, sapu tak mana-mana kawasan kepala, dikira sah. Tak rambut ataupun tak kulit kepala, sebahagian. Ambil sikit, sapu sikit, sahlah. Sebahagian kepala. B itu mana sebahagian. Tapi Imam Hanafi, dia kata sapu semua kepala. Kena sapu semua kepala. Jadi walaupun Imam Syafi'i tuan-tuan, dia berpegang pada sebahagian kepala, tetapi dia kata sunnah sapu semua kepala. Karena meraihkan ulama-ulama Hanafi. Dia saling meraih. Bukan macam ada lah bertegak sampai keluar awak-awak boleh. Gaduh tu. Ulama dulu tak ada. Dia saling hormat, menghormati pandangan-pandangan orang lain. Dia tak kata pandangan orang lain tak betul. Cuma bagi saya rasa ini lebih tepat. Begitu saja. Dia tak melengkeskan pandangan orang lain. Dia menganggap orang lain pun betul. Tapi dia meyakini yang dia punya tu terlebih betul. Dengan tidak mengatakan orang lain pusat. Itu cara-cara berhadap mereka itu. Masya Allah. Jadi kata Nabi tadi ini bermakna bermula satu duduk. Orang yang faqih duduk dengan orang faqih, tentulah dia ketika dia menyampaikan ilmu, mana menghasilkan akan satu ilmu. Duduk dengan orang alim tu, dia bacalah satu-satu bab, satu-satu tajuk. Bab wudu kah, bab sembahyang kah, bab ada besar kah, bab air kah, apa-apalah. Bab yang mana tajuk yang dibawa itu memberi faedah akan akhirat, iaitu lebih baik daripada ibadat sunat 70 tahun. Dibandingkan 70 tahun kita buat ibadat, lebih baik duduk satu ketika dalam majlis ilmu. InsyaAllah. Itu berkaitan hadis itu. Dan melihat Nabi SAW pada satu masuknya ke dalam masjid, akan dua lingkungan manusia dalam masjid itu. Salah satu daripadanya zikrullah. Dia kata
sekalian mereka itu. Dan yang satu lagi itu belajar akan sekalian mereka itu akan ilmu. Satu hari Nabi masuk masjid. Ada dua kumpulan. Satu kumpulan ni duduk berzikir. Berzikir bertahmidlah. Mereka berzikir. Satu majlis untuk berzikir. Yang satu lagi pula mereka muzakarah ilmu, berbincang bab ilmu, bab hukum hakam dan sebagainya. Bila Nabi masuk situ, Nabi nak menyertai majlis mana? Ya. Maka kata Musannif rahimahullah taala, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula kedua-dua lingkungan ini berbuat kebajikan. Dua-dua ni bagus. Zikir pun bagus, muzakarah ilmu pun bagus. Dua-dua bagus. Dua-dua kebajikan. Bermula salah satu daripada keduanya itu afdal daripada yang satu lagi. Dua-dua ni bagus, tapi dalam dua ni ada satu yang lebih afdal, lebih utama, lebih baik daripada yang satu lagi. Satu lagi buat apa? Kemudian maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian sabda, ia bermula sekalian mereka itu zikir mereka itu akan Allah Ta'ala, menuntut mereka itu akan dia suatu, maka jika dikehendaki Allah diberi akan mereka itu, dan jika tiada maka ditegak akan daripada memberi. Dan bermula segala mereka itu yang muzakarah sekalian mereka itu akan ilmu, iaitu mengajar sekalian mereka itu akan orang yang jahil, dan bahwasanya sesungguhnya aku disuruh akan mengajar. Maka bermula segala mereka itu yang mengajar, iaitulah yang afdal. Kemudian duduklah ia serta pada kata mereka yang mengajar. Jadi Nabi masuk masjid, satu majlis zikrullah, satu majlis ada majlis ilmu, mengajar ilmu. Nabi kata dua-dua ni bagus, dua-dua ni baik. Yang zikir ni kalau Tuhan nak bagi pahala, Tuhan bagi pahala. Kalau Tuhan tak bagi pahala pun tidak. Tetapi mengajar ni Allah suruh aku mengajar. Mengajar akan umatku. Maka Nabi kata, maka orang-orang yang ikut aku, dia ikut macam Nabi lah. Maka Nabi pun duduk dalam majlis ilmu. Dan Nabi tak duduk dalam majlis zikrullah. Maka berarti mengajar majlis ilmu itu lebih utama daripada berzikir. Tak faham? Kita kadang-kadang pun, saya duduk mengajar, kadang-kadang pun duduk ni juga. Orang duduk mengajar, dia pegang tasbih. Angguk kepala. Goyak badan. Tak lagi kan, habis tak isya, habis mengajar, habis duduk di rumah, habis lebih pagi pula. Dia pula. Angguk kepala. Tak lagi kan, lepas isya, zikir sampai ke pagi pun tak apa. Bila duduk dalam majlis ilmu, kita ikuti ilmu. Apabila dalam majlis ilmu ni kita dapat tahu di mana silap kita. Kadang-kadang kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita faham tak apa makna la ilaha illallah? La ilaha illallah ni ada rukunnya. Dia ada tentang dua kalimat syahadah, dia ada fardu syahadah, ada rukunnya. Ada sah syahadah, ada batai syahadah, ada tuntutan syahadah. Jadi kita tak dapat dalam berzikir, kecuali kita dapat dalam majlis ilmu. Panjanglah cerita nak uraian itu. Jadi bila kita hadir majlis ilmu tu, manalah tahu ketika kita hadir tu, ustaz menceritakan tentang kalimah yang kita sebut la ilaha illallah. Alhamdulillah, kita boleh betul boleh ambil aktibat supaya zikir kita tu lebih makna kata menepati apa yang kita sebut. Nak sebut zikir lewat ni tuan, saya hari tu pergi Langkawi. Ada orang panggil saya ceramah. Yang guru saya kat Peri tu, dia bawa saya pergi kat satu chalet di laut. Dia kata, ustaz, duduk sini. Tak rehat sini, nanti kami ambil tempat ceramah. Saya masuk tuan, masuk chalet tu, ada orang bagi salam kat saya. Assalamualaikum. Siapa bagi salam ni? Lepas tu saya dengar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia kata, burung tu kan. Burung berzikir. Burung apa? Burung cium. Burung cium kan malah ke bawah. Sekali tengok tak ada dengar burung zikir kan. Lepas tu tuan, saya tu main jumpa saya. Kenapa Azhar?
Saya semua hidup saya tak pernah dengar burung mati, burung berzikir. Ini tak hebat tak? Saya dulu ada seekor burung lagi hebat tak? Dia kecuali dia makan dia berhenti fikir. Zikir banyak. Saya seronok tengok dia kata. Tapi satu hari dia kata kucing main nak makan dia. Saya tak ada. Saya dengar anak saya cerita. Dia nak tengok. Bila kucing nak tangkap burung tu, burung tu tak zikir pun. Angkat makan terus. Mati burung. Dia mati tak cepat mengucap 2 kalimah syahadat. Sepanjang hidup dia la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bila dia dah mati, tak boleh mengucap. Jangan jadi macam burung malah sebab burung tiup. Sebab la ilaha illallah Muhammadullah kalimatul haq. Alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin wa bi rahmatillahi wa karamih. Itu bacaan nak tutup zikir. Ada kali tu saya pergi masjid, imam tak datang tuan-tuan. Dia panggil pergi kenuri arwah. Pergi tuan-tuan, dia tengok kawan tu pakai lebay sikit, suruh kawan tu jadi kepala zikir. Lepas tu tuan-tuan, dia zikir punya lama, dia tak berhenti nak berhenti. Kalau kata bila nak berhenti ni, dia tak berhenti nak berhenti. Jadi itu imam beritahu, nak berhenti tu ada bacaannya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kalimatul haq. Alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin wa bi rahmatillahi wa karamih. La ilaha illallah kalimah yang sebenar. Alaiha nahya, atas kalimah inilah kami hidup. Kita hidup berpandukan kalimah la ilaha illallah. Allah itu satu ucapan ikhlas, kita hanya bertuhankan Allah. Kita hanya bertuhankan Allah, kita sungguh-sungguh patuh perintah Allah. Hidup dengan mengikut hukum hakam Allah. Muhammad Rasulullah, kita mengaku Muhammad Rasul dan kita hidup berpandukan ajaran Muhammad. Itu kehidupan kita. Bukan sebut saja, kita praktikkan arti kalimah tersebut. Bila kita hidup dengan kalimah ini, wa alaiha namut, atas kalimah inilah kita akan mati. InsyaAllah bila kita nak mati, mudah kita mengucap kalimah la ilaha illallah. Pasal hidup dengan gaya Allah. Wa alaiha biha nub'atsu insyaallah ta'ala. Atas kalimah inilah kita dibangkitkan besok di akhirat. Amal di dalam ruah. Jadi dia bukan sebut saja, dia sebut dengan penuh pemahaman dan beramal tuntutan kalimah la ilaha illallah. Itu yang penting. Jangan fikir mengatik gerak bojel nampak orang. Semayang pun tak. Semua pergi baca niat. Niat cukup dia kata. Innamal a'malu binniyat. Saya kata semayang memanglah niat. Apa tak semayang. Tapi tak makan niat sudah haram. Perut dapat niat kenyang. Tak boleh makan. Niat lah. Tapi mesti beramal. Itu kita semua kita kena faham. InsyaAllah. Barulah makna kata kita beramal. Berlandaskan ilmu. Barulah betul. Tuan-tuan buat apa mesti dengan ilmu tuan-tuan. Tuan-tuan pergi pulau Pangkok. Tuan-tuan sewa pun. Tuan-tuan pergi mancing. Tuan-tuan pergi tempat ikan. Belum tentu. Sebab tuan-tuan tak tahu di mana tempat ada ikan. Di tempat mana ada karang. Di mana lumpur ikan. Tuan-tuan duduk pulau Pangkok. Tuan-tuan jadi nelayan. Tuan belajar tentang nelayan tangkap ikan. Tuan-tuan dapat ikan banyak. Pergi mancing. Tuan-tuan buat benda. Mesti ada ilmu. Macam mana nak buat bedah? Benih dia macam mana? Nak bedah macam mana? Berapa hari? Semua ada cerita. Barulah tuan-tuan hasil kaji yang lumayan. Tuan-tuan nak buat apa-apa buatlah. Tapi mesti dia. Tuan-tuan buat lekor. Dengar orang buat lekor, tuan-tuan buat lekor. Buatlah tengok. Pergi beli kedai Cina tu, dia punya tahu lekor. Berbuih lah. Mampu tak jadi. Kena belajar macam mana buat dia. Berapa kali berbuih. Semua tu ada peraturan. Bila tuan-tuan buat sesuatu dengan ada ilmu, letih, tak jadi lekor. Tuan-tuan buat. Apa pun kita nak buat urusan dunia atau akhirat, mesti dengan ilmu. Kalau buat dengan ada ilmu, letih tuan, letih saja. Baik tu apa pun kita kena belajar. Tidak letih. Tak dapat hasil. Ya. Baik. Itu saya nak berhenti ni. Tapi dia titik tak ada. Tak lama ni bukan tak ada. Dia titik tak ada. Tak berhenti ke mana. Tak kedai geram pun tak ada. Orang besar, orang kecil lagi tak ada.
Jadi Nabi memilih duduk di makna kata dalam lingkungan majlis muzakarah ilmu. Ya, insya-Allah. Ya. Kemudian bermula yang ketiga, artinya kerjaan orangnya menuntut ilmu. Ini kita mati apa dulu, insya-Allah kita akan masuk nanti kebebasan orang mengajar belajar.